sangat kecewa lah kalau tanya saya. Dia telah bukan saja mengecewakan parti, dia telah mengecewakan rakyat. Sebab apa? Rakyat yang undi. Walaupun apa kesusahan, keresahan yang you mempunyai, you boleh tunggu. Tak lama lagi. Ada sebulan saja lebih. You telah diberi amanat 3 kali tau. Tanding pun tanding di Subang. Dia menang tu majoriti 100,000 bukan sebab dia Wong Chen, sebab PH, sebab PKR, sebab Anwar Ibrahim. Dia kalau betul-betul hebat sangat, suruh dia pergi tanding dekat Kemaman, tengok dia boleh menang tak 100,000 undi. Dia dapat kerusi yang selamat, diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, diberikan oleh parti. Dia tanding ketua cabang pun tak ada. Yang lain kita dipaksa tanding ketua cabang, tanding MPP, tanding naik presiden, tanding timbalan presiden. Kita diminta tanding. Yang pilih kita ahli parti, tapi dia diberikan on a silver platter. And then ini yang you tunjukkan tabiat. It's a bit disappointing lah. Tapi I respect his decision. He's free to do whatever he wants to do. He's free to join wherever he wants to join. He's also free to let the public down if he feels he wants to let the public down.